Toki ada kereta nak jual. Siapa nak boleh tengok. Ini gambar-gambar kereta. Ini pun satu benda yang berlaku di sekeliling kita. Jadi transaksi itu jangan dipercepatkan. Contohnya nak sewa sebulan kononnya. Okey, sebelum raya hantar kereta. Ini ikut je lah. Jadi cuba bayangkan, duit dah dapat, kereta pun tak payah hantar, cari pun tak jumpa. Jadi benda-benda macam ni kena tengok. Okey, pejabat di mana, jumpa orang tu, tak boleh ambil jalan mudah. Iyalah, maknanya bukanlah bayar semua, tapi dia orang akan minta, okey, you bayar semua orang nak sewa. Jadi ini kena hati-hatilah. Dan saya rasa sudah tiba masanya kita kena proaktifkan pengguna. Contohnya yang terjadi juga benda ni, Toki keluar kat Facebook, okey, Toki ada kereta nak jual. Siapa nak boleh tengok. Ini gambar-gambar kereta. Pun bukan tentu gambar kereta tu dan betul ke butiran dia. Jadi kita kena amat berhati-hati bagi menentukan penipuan ini dielak dari berlaku sebanyak mungkin. Maknanya kita telah letak dia punya kebolehan ataupun kejadian penipu ini daripada berlaku. Bebas Along, bebas riba. Ayo kembalikan ketenangan hidup anda. Lebih 15,000 kes berjaya dikendalikan. Untuk bantuan, layari bebasahlong.com atau hubungi 019 359 1000.